sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya, Tirta Anak Perempuan Kardagasan dari TVPSS STGT Ladang Dabin bahagian 7. Hari ini saya ingin berkongsikan bersama anda berkaitan tema pencemaran, iaitu pencemaran udara dan air. Pencemaran didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang mengotorkan alam sekeliling dengan bahan buangan yang dilakukan oleh manusia sama ada sengaja atau tidak sengaja. Pencemaran udara berpunca daripada pelepasan asap kotor oleh industri, kenderaan di jalan raya dan pembakaran terbuka yang memberi kesan terhadap kesihatan, keselamatan dan keselesaan ekosistem. Jadi, apakah kesan pencemaran udara kepada manusia, tumbuh-tumbuhan dan haiwan? Gas-gas beracun di udara akan menyebabkan kesukaran nafas dan penyakit kronik. Seterusnya, tumbuh-tumbuhan akan terbantut dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Selain itu, haiwan akan terancam atau mati disebabkan oleh udara yang memasuki paru-paru haiwan. Pencemaran air pula mengakibatkan berlakunya keseronakan sistem sungai yang membekalkan sumber air mentah kepada manusia dan haiwan. Pernahkah anda terfikir kesan-kesan pencemaran air? Jom, saya akan menerangkan beberapa kesan pencemaran air. Antaranya, kita boleh mendapat penyakit atau masalah kesihatan yang teruk jika meminum atau menggunakan air yang tercemar. Seterusnya, sungai-sungai yang dipenuh dengan sampah sarap menjengkelkan dan tidak indah untuk dipandang. Selain itu, apabila sampah sarap menjumbatkan aliran air tersebut, banjir mudah berlaku dan menyebabkan persikatan kotor. Jadi, apakah cadangan bagi memastikan pencemaran alam sekitar, terutama sungai ini dapat diatasi? Sangat mudah. Pastikan sungai terus bersih, elakkan sebenang pembuangan sampah atau sisa tidak perlu ke dalam sungai dan mengelakkan sifat sungai sedia ada. Pada masa sama, pendidikan dan kesedaran umum perlu terus ditingkatkan. Wahai rakan-rakanku, marilah kita bersama-sama memelihara dan memulihkan ekosistem untuk keharmonian hidup. Sekian, terima kasih.